pakai bros gigi special sikit. Okey, ini sisi halal dia. Mak, tengok scaling dia. Scaling pun tak lepas. Scaling celah-celah dia semua. Saya akan buka, saya akan bagi semua rasa. Okey, ini nombor siri cheese. Ini nombor siri dia. Nak jadikan cheese ni 2 tahun tak? 2 tahun baru jadi. Sampai Malaysia proses dia 5 minggu. Sampai Semenanjung, sampai sini lagi. Sampai Sarawak saya rasa dalam sebulan lebih. Sebulan ada ya. Kita pakai bros gigi special sikit. Okey, ini sisi halal dia. Di Malaysia hanya ada 2 sisi halal. WHA dengan halal Italia. Ini halal Ramai tanya halal ke? Halal ke? InsyaAllah halal. Luar ni dia renekkan dengan renek sayuran. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini logo dia, jangan nampak. Ini daun clove daun clove, bukan lambang salib. Bukan lambang salib ni daun clove Ramai tanya saya, ini salib ke? Salib ke? Ini daun clove. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Hijau dia menandakan dia guna renek sayuran. Dan yes, alhamdulillah. Okey, kita compact cheese Kita pakai bros gigi. Bros gigi kita first time ni cheese ni sampai sini. Saya first time sampai Miri, cheese ni pun first time sampai Miri. Bismillahirrahmanirrahim.